Bahaya ini menjadi lebih serius apabila pemilik perniagaan pernah melalui gangguan atau tekanan berat tetapi tidak menjaga kesinambungan penjagaan diri. Perniagaan yang tiada benteng rohani sentiasa terdedah kepada bahaya tak nampak. Ramai pemilik perniagaan menumpukan sepenuh tenaga kepada strategi jualan, operasi dan pemasaran tetapi mengabaikan benteng rohani yang menjaga jiwa dan keputusan dalam perniagaan. Apabila benteng ini tiada, perniagaan menjadi mudah ditembusi oleh tekanan, hasad dan gangguan halus yang tidak kelihatan. Tanda awalnya ialah keputusan yang sering tersasar, konflik dalaman pasukan dan rezeki yang masuk tetapi tidak pernah terasa cukup. Perniagaan kelihatan berjalan, namun hakikatnya rapuh dari dalam. Inilah bahaya tak nampak yang ramai hanya sedar selepas kerugian berlaku. Bahaya ini menjadi lebih serius apabila pemilik perniagaan pernah melalui gangguan atau tekanan berat tetapi tidak menjaga kesinambungan penjagaan diri. Jiwa yang letih dan tidak dilindungi akan menarik kekacauan secara perlahan. Fokus menurun, keberanian membuat keputusan hilang dan kepercayaan diri terhakis. Premis dan rumah yang tidak stabil rohaninya kini menjadi medan terkumpulnya beban lama yang menekan aliran rezeki. Ramai menyalahkan pasaran dan pekerja, sedangkan puncanya ialah benteng rohani yang bocor tanpa disedari. Benteng rohani bukan perkara sampingan tetapi asas kelangsungan perniagaan yang tenang dan mampan. Apabila jiwa dijaga, keputusan menjadi jernih, langkah menjadi berani dan rezeki bergerak dengan tertib. Mereka yang mengambil ringan perkara ini akan terus terdedah kepada ujian yang berulang tanpa memahami puncanya. Jangan tunggu sehingga perniagaan runtuh dan hubungan rosak baru mencari perlindungan. Bahaya tak nampak, tidak memberi amaran dan hanya mereka yang bersedia akan terselamat. Hubungi kami hari ini untuk sesi kaunseling rawatan secara profesional dan percuma. Pusat Rawatan Al-Qayyum, Cahaya Kesejahteraan Hidup,